Sampaikan Shawn Michaels tag team dengan Tuhan. Wah, ini dah melampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Kali ini kita nak bercerita dan membedah tentang bagaimanakah WWE di bawah Vince McMahon dan apakah perbezaan dikala Triple H mengambil alih. Macam kita tahu, WWE ini daripada awal penubuhannya semenjak Vince McMahon Jr. mengambil alih daripada bapaknya Vince McMahon Sr., WWE itu memang 100% di bawah Vince McMahon lah. Beliau adalah ketua pasukan kreatif dan segala yang berlaku itu memang perlu mendapat kelulusan ataupun green light daripada Vince McMahon. Oleh kerana itu, ada beberapa perkara yang dilihat pada satu masa itu. WWE dilihat terlalu selesa kerana tiada persaingan daripada mana-mana pihak. Kalau ada pun tak memberikan sangatlah kesannya kepada WWE. Kalau kita tengok pada zaman 90-an dulu, WWE memang mendapat saingan yang sengit daripada WCW. Kerana itulah wujudnya Attitude Era dan sebagainya. Dan Vince McMahon terpaksa keluar daripada zon selesa pada waktu itu untuk nak beat WCW. Tapi bila mana WCW bungkus pada tahun 2001, membawa ke era Ruthless Aggression dan seterusnya ke PG Era bermula tahun 2008, Vince McMahon dilihat terlalu selesa mengendalikan WWE sehingga banyak perkara-perkara ridiculous yang beliau lakukan dan menyebabkan ramai yang berfikir bahawa WWE di bawah Vince McMahon dah tak seronok untuk ditonton dan ramai peminat yang beralih arah kerana merasakan bahawa Vince McMahon punya cara itu agak old fashion dan tak bergerak ke hadapan lah. Masih lagi dia takut lama. Jadi kita tengok masa zaman Vince McMahon ini, pertamanya adalah dari segi penceritaan dalam WWE itu sendiri. Macam kita tahu, WWE ini dia berasaskan kepada storytelling. Dan ketika itu kita tengok Vince McMahon lebih menekankan kepada unsur entertainment itu sendiri berbanding wrestling. Sehingga kan perkataan wrestling itu sendiri di-ban ataupun diharamkan penggunaannya oleh Vince McMahon. Beliau telah memberi amaran kepada para penggustinya, juga kepada pasukan pengulas terutama macam Michael Cole dan sebagainya, agar jangan sesekali menggunakan perkataan wrestling kerana beliau lebih prefer dengan perkataan sports entertainment berbanding wrestling lah. Jadi itu sesuatu yang saya kira tak sepatutnya lah, kerana World Wrestling Entertainment kan, bukan World Sports Entertainment. Memang rootnya adalah Gusti, tapi kenapa tak nak gunakan perkataan Gusti kan? Jadi dari situ memang kita dapat tengoklah bagaimana Vince McMahon itu melihat WWE ini lebih daripada sekadar Gusti. Dan banyak jalan cerita itu melibatkan elemen-elemen komedi dan kadang-kadang yang tak masuk di akal. Contohnya macam ketika tahun 2006 ketika mana Vince McMahon bersengketa dengan Shawn Michaels. Sampaikan Shawn Michaels tag team dengan Tuhan. Wah, ini dah melampau kan. Tapi itulah yang berlaku kan. Mana Vince McMahon rasa kalau dia nak benda tu, dia akan buat sampai jadi kan. Dan kita tengok juga Vince McMahon juga sangat menekankan kepada pembinaan karakter yang over the top ataupun karakter yang larger than life, seperti mana Hulk Hogan, Undertaker, John Cena dan sebagainya kan. Mereka ini begitu besar nama mereka, digilap oleh Vince McMahon sehingga sampai satu ketika macam agak menenggelamkan bintang-bintang mid-carder dan juga bintang-bintang bawahan lah. Berbeza dengan Triple H. Bila mana kita tengok Triple H ambil alih pada tahun 2022 ketika mana Vince McMahon step down, kita dapat tengok yang gaya penceritaan Gusti itu lebih fleksibel, lebih bebas, dan pembangunan watak juga dilihat macam agak mengambil masa lah. Juga dari segi storyline, dia banyak macam build up dia lebih panjang berbanding zaman Vince McMahon. Nampaknya Triple H juga memberikan ruang kepada bintang-bintang pertengahan, mid-carder, untuk juga menyinar kan, berbanding Vince McMahon yang lebih menumpukan kepada bintang-bintang besar sahaja, sehingga kan bintang-bintang lain tu dijadikan sekadar filler saja. Jadi itu adalah antara perbezaan ketara lah antara Vince McMahon dan Triple H. Pertama, dari segi pemilihan bakat-bakat Gusti juga, kalau kita lihat zaman Vince McMahon dulu,
beliau lebih memberi fokus kepada bintang-bintang berbadan besar, badan bagak kan, Sado dan sebagainya. Contohnya seperti siapa, Brock Lesnar, Batista kan. Jadi dari zaman-zaman Hulk Hogan dulu lah memang Vince McMahon ada macam fetish kepada badan Sado ni kan. Cuma ketika memasuki new generation era, transisi daripada golden era, ketika itu kita dapat saksikan Shawn Michaels, Bret Hart yang agak kecil sedikit berbanding bintang-bintang 80-an mengapalai WWE lah. Itu sesuatu yang baik jugalah. Tapi selepas itu memang kita lihat memang kebanyakan main eventer juara-juara WWE ini semuanya berbadan yang agak tipikal, berbadan besar dan sebagainya, sehingga kan pengurusi-pengurusi yang agak kecil itu kurang diberikan perhatian. Sehinggalah Triple H kita lihat memberikan tumpuan kepada bakat-bakat lebih daripada sekadar fizikal, tetapi juga mampu untuk memberikan deliver promo yang lebih baik dan sebagainya, seperti Seth Rollins, Kevin Owens dan sebagainya kan, Finn Balor contoh. Dan juga Triple H juga memberikan ruang kepada bintang-bintang antarabangsa untuk lebih menyinar lah, terutama daripada Jepun, Mexico dan sebagainya, juga di United Kingdom. Dan kalau kita tengok baru-baru ini, WWE expand lagi dengan membeli AAA, sebuah syarikat promotion gusti hebat yang berada di Mexico. Dan dari situ kita dapat saksikan ramai bintang-bintang luchador ini akan diserap masuk ke WWE selepas ini. Ini akan memberikan lebih persaingan lah kepada pertandingan di dalam WWE itu sendiri. Jadi itulah perbeza Benda Vince McMahon ni agak tipikal dari segi pemilihan ahli gusti main eventer. Jadi Triple H nampak lebih memberi ruang kepada semua untuk dapat merasa menjadi mendapat highlight daripada WWE Universe dan juga keseluruhan struktur WWE itu sendiri. Di zaman Vince McMahon juga, struktur ataupun kaedah penyampaian promo itu begitu strict, sehingga kan ada certain wrestler ataupun superstars yang kena hafal 100% skrip itu ketika menyampaikan promo lah. Dan bukan sahaja kepada penggusti, malahan kepada komentator, pasal pengulas juga. Vince McMahon sentiasa ada di telinga. Contohnya Michael Cole kan. Jadi kalau dia silap sikit, dia memang kena jerit dah kat telinga. Jadi dia tidak memberikan kebebasan kepada pekerja-pekerja di WWE ini untuk nak menampilkan sisi mereka yang lebih daripada apa yang Vince McMahon mahukan. Tapi kalau kita tengok di era Triple H, para pengusti itu dapat dilihat lebih bebas dalam menyampaikan promo. Mungkin macam contoh CM Punk kan, memang tak nak terikat dengan promo macam yang Vince McMahon mahukan. Mereka hanya perlu sediakan poin-poin penting lah, dan mereka improvise penyampaian promo mereka itu, dan itu nampak lebih natural lah berbanding 100% berdasarkan skrip kan. Kalau kerana itu, kalau kita perhatikan pada ketika Roman Reigns di era Big Dog dulu, punyalah Vince nak push dia kan, nak try hard nak jadikan dia sebagai bintang besar, tapi tak menjadi, tak mendapat penerimaan yang baik daripada peminat kan, kerana terlalu kayu cakap. Jadi better you berikan dia satu guideline dan berikan kebebasan kepada pengusti itu untuk nak menyampaikan. Jadi dia lebih, orang cakap apa, natural di mata kita semua para peminat. NXT merupakan jambahan idea daripada Triple H kan, di mana NXT ini boleh dikatakan sebagai brand ketiga, development brand, dan ia sekaligus dapat membantu mencipta lebih banyak bintang-bintang masa akan datang. Tapi sayangnya di era Vince McMahon, ramai bintang NXT yang hebat ketika di NXT, tapi bila mana diserapkan ke roster utama tak menjadi dan lost kan. Dan sampai ada yang kata yang Vince McMahon tak suka dengan NXT kerana itu banyak bintang-bintang NXT yang dibenam semasa menjadi bintang di roster utama, tak kira di Raw ataupun SmackDown. Jadi itu pun satu yang sangat menyedihkan jugalah. Contoh macam siapa? Kita ada Shinsuke Nakamura, Bobby Roode, Finn Balor dan sebagainya kan. Bila masuk ke roster utama, mereka macam tak boleh nak adapt dengan apa yang Vince McMahon mahukan. Dan itulah yang menyebabkan ramai bintang-bintang NXT yang bila masuk ke roster utama, tak lama lepas tu mereka minta berhenti. Contoh macam pasukan Revival ataupun FTR sekarang kan di AEW. Antara sebab kenapa mereka tak nak sambung kontrak adalah kerana mereka tak nak ikut apa yang Vince McMahon mahukan dan berhijrah daripada WWE lah.
Jadi itulah, Vince McMahon dan NXT ni memang macam ada beef lah, macam ada ketaksetujuan. Kerana yalah, gaya delivery NXT tu kalau kita tengok memang berbeza dengan roster utama kan. Dia lebih aksi kan, gaya pun macam wrestling indie. Dan Vince McMahon ni bukannya peminat wrestling indie kan. Jadi mungkin seleranya tak kena lah dengan apa yang dipersembahkan oleh Triple H di NXT kan. Jadi nasib baik bila mana Triple H mengambil alih, banyak bintang-bintang NXT yang sebelum itu mungkin dah belah daripada WWE kembali semula kerana mereka pernah bekerja dengan Triple H, tahu cara Triple H bekerja dan menyebabkan mereka kembali yakinlah untuk kembali ke WWE. Contoh macam siapa sekarang, Aleister Black, Rusev dan sebagainya kan. Mereka optimis bahawa bekerja di bawah Triple H lebih selesa berbanding di bawah kuku besi Vince McMahon. Dari segi hubungan dengan para penggusti dan juga kaki tangan, ini kita fokus kepada semualah, bukan sekadar penggusti. Di arah Vince McMahon, memang dikatakan Vince McMahon ni agak keras lah dengan pekerjanya. Dan dari segi penulisan storyline juga, kadang-kadang Vince McMahon ini dah 1 jam nak bersiaran ni, dia boleh lagi tukar skrip di saat-saat akhir kalau benda tu tak kena di matanya lah. Jadi ini menyukarkan staff-staff khususnya di bahagian creative department untuk nak deliver apa yang mereka rasa mereka dah draft berbulan-bulan, tapi oleh kerana Vince McMahon ini ada sikap yang kena dapat kelulusan dia dulu baru benda tu boleh release di TV, maka banyaklah perubahan-perubahan berlaku saat-saat akhir dan ini memberikan tekanan lah kepada para pekerja di WWE kan. Begitu juga dengan para penggusti WWE kan. Ramai yang kadang-kadang menyuarakan hasrat dalam usaha mereka nak deliver karakter development mereka kan. Contoh macam CM Punk. Jadi bila mana apa yang disuarakan itu tidak mendapat perhatian daripada Vince McMahon, ramai yang terasa hati dan tak berpuas hati. Itu yang berlaku kepada CM Punk pada tahun 2014 sehingga menyebabkan Punk merajuk belah dari WWE, berhijrah ke company lain, sampailah Vince McMahon berundur WWE di bawah Triple H, barulah Punk terbuka hati untuk kembali kan. Jadi itu yang menyebabkan ramai yang kurang selesa bekerja di bawah Vince McMahon berbanding Triple H yang lebih fleksibel, lebih memberikan peluang kepada semua untuk menyuarakan pendapat mereka dan itu memberikan keselesaan lah kepada semua dalam usaha nak memberikan yang terbaik kepada penonton kan. Jadi kalau kita bekerja secara teamwork, kalau kau seorang saja yang cakap boleh ataupun tak boleh dan tak ambil kira pendapat orang lain, ia akan menyebabkan no more teamwork kat situ lah. Dan dari situlah perbezaan besar antara Vince McMahon dan Triple H dari segi berhubungan dengan pekerja. Tentang kejuaraan juga pun ada banyak beza antara Vince McMahon dan Triple H. Kalau kita perhatikan, Vince McMahon ini dia lebih memberikan tumpuan, macam saya katakan di awal tadi, kepada kejuaraan-kejuaraan besar, kejuaraan-kejuaraan utama lah, macam kejuaraan Universal, kejuaraan WWE dan sebagainya kan. Maka banyak kejuaraan yang di bawah ini tidak mendapat fokus yang selayaknya daripada Vince McMahon. Contohnya macam Tag Team Championship. Memang Vince McMahon dikatakan tak berapa berkenan dengan tag team ni kan, division tag team ni, sehingga kan satu masa memang kita dapat saksikan tag team itu macam ada ke tak ada. Dan bukan sekadar tag team, kejuaraan antara benua juga pernah mengalami nasib yang sama. Kejuaraan US pun sama, kejuaraan mid-card ni kan. Kerana Vince McMahon tak terlalu memberikan fokus kepada kejuaraan-kejuaraan bawahan ini, sehingga kan kejuaraan itu tidak mendapat penghormatan yang selayaknya lah. Begitu juga dengan kejuaraan wanita dan juga pengusti-pengusti wanita. Di zaman Vince McMahon, kebanyakan pengusti wanita ini hanya dijadikan sebagai eye candy, sebagai orang cakap halwa mata sahaja kan. Dan ada sampai satu tahap perlawanan gusti wanita ni disifatkan sebagai toilet break. Masa tu lah untuk penonton nak break sekejap, nak pergi sokok ke, nak pergi toilet ke kan. Kerana dia tak memberikan apa-apa persembahan yang signifikan kepada perjalanan jalan cerita itulah. Sampailah Stephanie McMahon campur tangan dan berusaha mengangkat semula division wanita. Barulah kita dapat saksikan yang sedikit demi sedikit kualiti perlawanan melibatkan pengurusi wanita itu lebih baik sehingga wujudnya PPV Evolution, ada Royal Rumble wanita, Money in the Bank wanita, Elimination Chamber wanita dan sebagainya kan. Dari situ baru nampak naiknya. Dan berbeza dengan Triple H, memang nampaklah daripada awal beliau memberikan layanan sama rata kepada semua kejuaraan,
bukan sekadar kejuaraan utama, malah kejuaraan mid-card, kejuaraan sekunder seperti Intercontinental, US dan juga tag team. Sehingga kan baru-baru ini pun tag team itu dipecahkan semula kan. Kalau tak, kejap ada kejap tak ada kan. Raw ada tag team dia, SmackDown pada tag team dia kan. Maksudnya World Tag Team dan juga WWE Tag Team, sama macam masa mula-mula dulu semasa roster dipecahkan tahun 2002 dulu kan. Jadi sesuatu yang baik lah. Makanya semua pengusti, lebih ramai pengusti akan ada peluang untuk menyinar dalam nak memartabatkan ataupun nak memeriahkan persaingan di setiap kejuaraan yang ada. Dan di zaman Vince McMahon juga, Vince McMahon ni memang dia hidup dalam satu kepompong yang hanya beliau beranggapan hanya WWE saja yang wujud. Beliau tak pernah mengiktiraf company-company lain, apatah lagi nak bekerjasama. Cuma adalah masa awal tahun 90-an dulu dengan ECW sekejap, dengan NWA sekejap, tapi tak terlalu diberikan ruang lah. Sampailah beliau bersara, kalau kita tengok memang tak pernah nak dimention TNA Wrestling ke apa ke kan, khususnya company-company yang bersaing ini. Kerana Vince McMahon ini dia berpendapat filosofinya dalam perniagaan, dia hanya fokus kepada perniagaannya sahaja dan tak akan ambil tahu pasal perniagaan orang lain. Walaupun orang lain duk provoke dia kan. Contoh macam Eric Bischoff di WCW dulu kan. Mana Vince McMahon nak layan kan permintaan Bischoff. Sampaikan di acara Slamboree 1998, Bischoff pernah membuat penawaran kepada Vince McMahon untuk muncul di WCW. Debik muka dia, tapi Vince McMahon tak layan lah. Berbeza dengan era Triple H, kita dapat saksikan Triple H mula memberikan ruang dan acknowledge promotion-promotion lain. Contoh macam sekarang TNA Wrestling kan, sampaikan bintang-bintang TNA boleh keluar masuk di NXT bila-bila masa je kan. Kemudian dengan syarikat-syarikat di Jepun, syarikat-syarikat gusti seperti Noah dan sebagainya. Yang terbaru ni Triple A di Mexico. Jadi ia seakan-akan memecahkan tembok Forbidden Door yang selama ini dikawal oleh Vince McMahon dan memberikan ruang dengan lebih membuka universe itu lebih luas. Jadi ada multiverse antara WWE Universe dengan company-company lain kan. Susah kita nak percaya boleh berlaku di zaman Vince McMahon lah. Cumanya ketika ini pasal AEW ni pesaing paling terdekat dengan WWE, Triple H pun macam Vince McMahon juga lebih kurang tak pernah nak acknowledge AEW. Dan company-company lain dia ada juga lah sebut kan, tapi AEW ni masih belum lagi nama company itu disebut di kaca TV. Mungkin sampai satu tahap nanti akan ada kerjasama pula dengan AEW, siapa tahu, kerana di zaman Triple H segalanya mungkin. Jadi itulah beberapa perbezaan antara Triple H dan Vince McMahon, di mana secara rumusannya ramai yang mengatakan bahawa era Triple H ini lebih baik. Cuma satu perkara yang kita perlu ingat, bahawa walaupun Triple H sekarang mengemudi WWE dari sudut kreatif dan sebagainya, tapi Triple H bukanlah individu yang ada kuasa veto untuk nak menentukan segala-galanya. Kerana macam kita tahu WWE kini di bawah TKO ataupun Endeavour, dia punya mother company kan. Jadi bila mana WWE ini ada lagi yang paling atas, maka tak semua keputusan itu dapat dilaksanakan, sehingga ada beberapa perkara yang mungkin tak nampak cantik di mata kita semua berlaku kan, kerana TKO ini adalah sebuah syarikat yang berasaskan keuntungan. Kerana itu sekarang macam yang baru-baru ni R-Truth kena rilis, Kalito kena rilis, ramai yang tak puas hati. Kemudian dari segi penjualan tiket, merchandise yang semakin mahal. Jadi dia beberapa perkara yang di luar kawalan Triple H yang juga boleh membataskan kreativiti Triple H untuk menjadikan WWE lebih maju lah. Dan di bawah TKO ini nampak macam WWE ini terlalu bersifat komersial, sampaikan segala benda nak disponsor kan. Even lantai gelanggang yang sebelum ini di zaman Vince McMahon memang jangan usik, tak diberi izin oleh Vince McMahon untuk letak sponsor ke apa di atas lantai gelanggang itu, kerana beranggapan bahawa dia adalah suci, tak boleh dicemari dengan sponsor dan sebagainya. Jadi kita tengok zaman TKO sekarang, dari segi dah turnbuckle, meja pengulas, LED dekat barricade penonton, semua penuh dengan sponsor kan. Jadi memang orang cakap berasaskan keuntungan betul lah WWE di bawah TKO sekarang kan, sampai kadang-kadang rasa semak juga kita, tapi itulah yang berlaku. Jadi kalau ada beberapa perkara yang dilihat tidak kena, mungkin ia bukan daripada Triple H, sebaliknya ia adalah daripada Board of Directors TKO sendiri yang merasakan bahawa
benda ni perlu dilakukan walaupun ia tidak sejajar dengan apa yang dikehendaki oleh Triple H dan pasukan kreatifnya di WWE. Jadi bagaimana pula dengan pendapat anda? Manakah yang lebih bagus, WWE di bawah Vince McMahon ataupun di bawah Triple H kini yang semakin ditekan oleh TKO? Kalau ada pendapat, anda boleh titipkan di ruangan komen. Saya rasa itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan berjumpa lagi bagi membicarakan topik-topik yang lain pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.